Apa gunanya ada 10 juta kalau setiap hari takut pasaran jatuh? Tidur pun tak lena sebab risau nilai harta turun. Kekayaan sebenar bukan pada banyaknya, tapi pada tenangnya. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Ramai orang kaya tak bahagia. Setiap hari tengok angka berubah. Saham turun, pasaran goyah, mata wang lemah. Sebab semua kekayaan itu bergantung pada sistem. Tapi emas lain. Dia tak janji pulangan tinggi, tapi dia janji kestabilan. Nilainya tak bergantung pada ekonomi. Tak ikut pasaran saham, tak boleh dicetak sesuka hati. Bila sebahagian kekayaan disimpan dalam bentuk emas, hati jadi lebih tenang. Tak perlu risau ringgit jatuh. Tak panik bila pasaran merundung. Sebab kita tahu nilai emas tetap ada. Ketenangan tu mahal. Dan ramai orang kaya sanggup bayar apa saja untuk rasa itu. Tapi ramai lupa ketenangan tu boleh dapat bila ada emas di tangan. Pesan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafie, kaya boleh beli banyak benda, tapi belum tentu boleh beli ketenangan. Sebab tu orang bijak simpan emas. Bukan nak tunjuk kaya, tapi nak kekal tenang. Okey, baik tuan-puan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold boleh sahaja klik link di bio saya akan bantu anda sebaik itu. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.